gadget ni ya tanggung. Fungsi dia dapat menyuluh dalam gelap. Dia punya jenis litar, tekan buka. Lita. Lita selari ke siri? Oh, selari. Swiss. Switch tekan buka. Alat dan bahan yang digunakan ialah kayu, botol minyak, mentol 2, bateri 2 dengan wayar. Dan switch 1. Dia punya kelemahan, bateri mudah habis. Penambahbaikan dia menggunakan tenaga solar. Okey, bagus. Jaya. Demo? Demo dia ada bateri Tadi dah nyala saya tengok. Dia punya bateri tak kuat. Oh, jom. Jom. Boleh guna? Segala. Ini baru pasang switch. So dia kalau tekan switch ni baru dia terbuka. So dia akan menyala. Lepas tangan tu? Boleh? Boleh. Okey, bagus. Kelemahan tadi? Kelemahan dia bateri mudah habis. Dia punya penambahbaikan letaklah tenaga solar. Okey, ada lagi tak ada Okey, bagus.